i'tikadun jazmun muwafiqun bil haqq Kata kentuk pada dosa. Yang nak cakap dosa anda tu boleh ada kelana. Cuma hanya muthamung li nak cakap yo yang mana. Nak cakap mentang baru tergai, orang yang kita cakap. Oh hanya ada kata sepanjang bi nak cakap betul. Kan berarti orang bantar sudah kata kagak ada cakap baru kan. Tanya bahan atas semayang, yang nak cakap betul. Nak cakap betul, dia jauh bilang nak cakap tinggal itu, punya anak puas pajuh minta untuk pajuh yang tengah. Hanya mencari baik. Nak cakap betul. Kata-kata, kau putu dah cakap. Putu enak hanya di sambung. Nak cakap apa? Hanya. Ini payah tobat. Kalau terima tobat. Kenapa tapi kan katanya. Yang katanya salah tabuh jalan tobat. Kan katanya putus dah saji ke. Tapi dengan tak katanya dia tanya ham kamu boleh dah cau ke? Ha? Ya, tapi munyo hanang terima tobat, dah cau ni ko hanang hapus. Tapi muka ham tak boleh sebab kena kata. Faham ke? Katakan pegadah dah cau ni ko. Puji? Pegadah muka ke baik dia tak boleh cau. Bangkali tak tahu ke anak bertemu ni. Jadi ikut nak pampun. Kadang anak ikhlas mak kata. Pampun dah ikut. Cuma ke anak tak boleh sebab kena jami.